Halo guys, selamat bertemu kembali dan selamat petang di hari Isnin ni, di tengah hari Isnin ni guys. Okey, kita berjumpa lagi di sini guys. Okey, dekat projek baru perumahan Harim Development Sendihan Berhadnya guys. Okey, setapak sini baru kita dapat projek sini buat water rack untuk saluran air. Okay, rumah ni 2 tingkat guys. 2 tingkat guys. Kita baru sudah turun pipe tadi. UPVC 6 inci dengan 4 inci 8 inci. Okey, untuk water rack underground ni. Okey guys. Okey, cuacanya sangat terik. Panas bersinar. Okey, perumahan ni 2 tingkat guys. Projek ni guys. Tadi kita baru turunkan pipe ni. Ni pipe ni baru turun. Tapi belum tusuk elok lagi. Sebab kena tusuk elok juga. Tak boleh buat apa main di satu pipe kita nak tusuk balik. Okey. Ni 2 size pipe. Yang ini kena tusuk balik, lebih panjang. Okey, yang ini 6 inci. Yang ini 8 inci dan yang ini 4 inci UPVC pipe. Okey, tapak perumahan dia ada di sini guys. 2 tingkat. Perumahan 2 tingkat guys. Ni cuma water rack-nya belum, pipe air belum jalan lagi. Perumahan dah siap. Cuma wiring ada sikit-sikit lagi belum buat. Okey, perumahan di sini guys. Cantik juga rumah ni. Sebab parking pun luas, boleh 2 kereta masuk. Lihat guys. Kat tapak sini last ini corner lot. Lagi sini dia belum bina lagi. Dia ada blok lagi. Kuasa ni kalau yang termasuk sebelah sana lot ni, sini side 16, belakang 16. Sini pun sama 16. Dengan belakang pun 16. Okey guys. Ini dia belum bina lagi lah ni guys. Ada orang siap ke depan ni. Sini ada banyak unit perumahan. Tengah-tengah ni taman. Cantik juga kuasa ni. Betul-betul cantik. Ini perumahan dia guys. Dan sini area belum lagi buat. Diorang belum start lagi. Tapi yang underground tu diorang dah buat siap-siap lah. Pipe naji, apa toilet untuk khas untuk mana-mana toilet-toilet dia. Sini tengah-tengah taman. Diorang pun tengah pacakkan pokok-pokok. Sini taman. Sini corner pun perumahan juga guys. Ni tadi yang depan sana 1 lot, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Semua ada sapu cat siap-siap. Ini dah buat di sini guys. Kita ada 2 tempat kita boleh buat dulu. Sebelah depan tadi, yang nombor 2 kat sini. Nombor 3 kat sini. Yang sana belum ready lagi. Sebab diorang belum buat lagi yang untuk diorang susun batau macam ni lah. Untuk parking ni tempat. Guys. Ini tempat. Cantik juga rumah dia. Betul-betul memuaskan. Ini pun sama. Kalau ikutkan sini drawing, sini 6, 4. Guys, ini macamlah rumah dia guys. Kuasa rumah dia.
Memang cantik juga guys. Dua tingkat. Ingat ada 3 bilik. 2 tingkat ada 3 bilik. Bawah kira ruang tamu dengan kitchen. Kesan dia guys. Ini indah water guys. Pasal indah water. Guys, ini dia perumahan Konalot. Kalau dekat dari Pekan pun memang sudah dekat dengan Pekan. Depan sana dah Pekan. Dari sini dalam masuk dalam ikutkan dalam 500 meter daripada sini, tak sampai 1 kilometer guys. Keluar ikut laluan sana. Memang dekat Pekan dia. Ini untuk sini. Tadi yang saya mula masuk tadi guys. Ini Konalot. Ini Konalot guys. Ada 3 bilik guys. Ada 3 bilik. Bilik pertama dia, tapi bilik dia kecil sangat lah guys. Tapi berbaloi juga. Bilik dia. Ini Mr. Room. Mr. Room. Toilet. Ini satu bilik lagi. Okay. Boleh dilihat daripada sini guys. Pemandangan yang cantik. Dia Mr. Room ada toilet sendirinya. Di atas ini 2 bilik. Bilik air. Ini kira dia bilik Mr. Room lah. Sini saya. Oke guys, sampai sini dulu. Lain kali kita bertemu lagi konten yang seterusnya guys. Konten yang kita pasang pipe nanti guys di bawah underground deh guys. Oke, terima kasih guys. Selamat menonton. Bye bye.